73, terima kasih. Tu. Dia masih dalam awan. Ni kat mana? Ya, dia macam filter. Mana? Kedah kat mana? Ni Sembilan tak ada ke? Ni Sembilan kami buat carapan kat Masjid Bandar Spring Hill. Ipoh hujan. Oh. Okay, Johor nampak jelas. Johor kat mana nampak jelas tu? Tadi saya keluar saya rasa tak nampak je. Tadi di sini pun hujan. Kebanyakan lokasi tapi tak berapa lebat. Kemudian cuaca cantik tapi itulah kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Berenang pun boleh. Ferry tak nak dah malam. Dah. Siapa nak tengok bulan penuh pukul tengah malam ni. Selepas habis gerhana bulan, kita dapat tengok bulan penuh Jadi ini visualisasinya. Kalau start saya orang Penang tapi saya ada kalau start lah ni. Tapi kalau tak ada masalah cuaca, kalau tak ada masalah awan tebal, nampak satu Malaysia. Satu Malaysia nampak. Waktu Indonesia Tengah. Arah mana? Arah timur. Bila kita zoom kan dia nampak macam besar sangat. Bila kita zoom tu dia nampak besar sikit. kok kameranya kabur. Lengur sudah aku. Botol resmi teleskop termasuk yang sponsori. Udah ya? Ini kelihatan kayak rudal Iran turun di Amerika, pangkalan. Tapi dalam lagu. Tak dapat tak keluar tu. Ya dah keluar. Dalam setengah jam lagi, sikit lagi habislah. La haula wala quwwata. hayya 'alal falah. Dah habis dah. Mary warna merah dah habis. Terima kasih pada yang follow. Kenapa bulan kami ada tajuk mana Black Moon dah habis. Dah 8. Kalau ada kongsi rezeki sikit. First time dapat ni. Dah. Sensi video siapa yang belum follow. Assalamualaikum.
Allah wabarakatuh. Jadi alhamdulillah malam ni Jabatan Mufti Negeri Pahang dengan kerjasama Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri Pahang ataupun JUPEM bersama dengan komuniti-komuniti pemerhati langit, kita mengadakan program yang dipanggil Street Falak bersempena dengan satu fenomena alam yang sedang berlaku, iaitu gerhana bulan penuh, yang mana pada malam ini bermula selepas maghrib tadi sehingga pada saat ini kita boleh lihat bulan sedang menunjukkan bagaimana dia sedang gerhana, dan fenomena ni akan berlanjutan sehingga jam 9.17 malam insya-Allah. Jadi inilah nak menunjukkan kebesaran ilahi, dan kami turun padang untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk sama-sama belajar tentang ilmu berkaitan tentang fenomena di langit ini. Okey, macam ni selalu jadi. Lama nak penuh. Dia dah nak ujung dah ni. Dia nak berakhir dah. Zul pakai apa? Teleskop. Habis. Hilang dah. Setengah jam. Yes, pada dah. So ni bagi anda expose lah. Bulan je. So bagi terang kakak. Nak bagi terang. Dah cantik ni gambar. Gambar. Senang ambil gambar. Wallahualam gambar ni menjadi ke tidak. Tunggukan gambar kami esok. InsyaAllah. Belum, dah nak habis ke kejap korang? Belum. 9.17 nak habis. Okey, dah keluar dah. Jangan tambah sos. Macam mana ni?